Cuba bayangkan, korang berada dalam sebuah kapal terbang yang sangat besar dan penuh dengan penumpang. Tiba-tiba anak korang hilang tanpa jejak dalam kapal terbang tu. Bukan setakat hilang je, tapi semua orang dalam kapal terbang tu cakap mereka tak pernah nampak pun anak korang naik pesawat tu. Mestilah kita akan rasa lebih gebrakan, betul tak? Inilah kisah yang berlaku dalam filem Flight Plan lakonan tahun 2005. Saya nak kongsikan sikit movie yang saya rasa agak menarik untuk kita semua tonton, iaitu kisah seorang ibu mencari anaknya yang hilang dalam kapal terbang yang besar. Sebenarnya apa yang terjadi? Cerita ni bermula dengan Kai Pratt, iaitu seorang ibu yang boleh dikatakan melalui saat yang paling sukarlah dalam hidup dia pada masa tu. Suami dia baru je meninggal dunia dalam satu tragedi dan dia pula terpaksa terbang pulang bersama anak perempuan dia bernama Julia. Tapi keadaan berubah menjadi lebih suspen bila Kai ni tersedar dan dapati Julia iaitu anaknya hilang dalam pesawat tu. Kai ni jadi panik dan dia cuba segera cari sendiri di setiap baris tempat duduk penumpang dan setiap ruang kabin dalam pesawat tu. Tapi makin lama dia mencari, dia rasa makin pelik dengan benda ni. Semua penumpang, pramugari, bahkan kapten pesawat sendiri kata mereka tak pernah nampak pun Julia. Malah lebih membingungkan bila nama anaknya pun tak ada dalam senarai penumpang dalam pesawat tu. Tapi Kai sangat yakin anaknya naik bersama dia dalam pesawat tu. Tapi dalam list nama penumpang tak ada pun nama anak dia. Jadi di sinilah kita akan mula rasa dilema terbesar dalam filem ni. Adakah Kai ni sedang bercakap benar atau dia sebenarnya berhalusinasi sebab terlalu tertekan dengan kematian suami dia. Tapi Kai ni bukan seorang ibu yang biasa-biasa. Dia adalah seorang bekas jurutera yang pernah bekerja dengan pesawat tu. Dia tahu setiap ruang, setiap laluan dan setiap sudut dalam pesawat tu. Dan dari situlah dia mula sedar akan ada sesuatu yang sedang disembunyikan, di mana ada pihak yang cuba menutup kewujudan anaknya tu. Tapi apakah motif sebenar jika ada pihak cuba menutup kewujudan anaknya tu? Dalam usaha mencari Julia, ketegangan semakin memuncak bila Kai ni berdepan pula dengan pasukan keselamatan yang cuba menghalangnya dari terus mencari anaknya. Tapi dia terus meneruskan juga mencari anaknya sehinggalah akhirnya kebenarannya pun terjawab. Jadi apa seterusnya yang berlaku? Apakah sebenarnya yang terjadi dan apakah motifnya? Kalau korang nak tengok lebih detail cerita ni, bolehlah buka Netflix sekarang dan cuba cari tajuk Flight Plan tahun 2005.